Okey. Hari ni side kajang. Okey, untuk side kajang ni kita apa ni? Untuk set milamin yang 10K punya. Okey, 10K. Tabletop dia belum potong lagi, kita nak potong tabletop. Mana? Handphone? Handphone? Okey. Untuk tabletop belum potong lagi. So untuk yang ni side sama juga geng. Kita menggunakan blockboard Okey, blockboard. Pagi. Okey, untuk yang ni page mana? RK. Rasam. Yang tu yang mana? Ada dah ada dah? Belum. Dah ada page. Belum TikTok. Belum ada. On video. Untuk yang ni side 10K. Yang ni kita potong untuk tabletop Tabletop. Yusuf. Papan. Okey, ni dua tapping. Sama side. Okey. Untuk yang ni geng, set 3 set Putrajaya. Untuk yang ni 28 kita pergi pasang geng. Untuk yang ni set 12,000 3 set. Okey. Untuk yang ni set okey curve bentuk curve. Yang ni menggunakan laminate. So body semestinya blockboard lah. Untuk yang ni 12K. 12K. Ni set dia. Okey. Untuk kitchen semestinya kita akan pakai body blockboard lah supaya tahan air geng. Tahan air. Untuk yang ni belum angkat lagi Untuk yang ni side Kak Ina, Mantin. Untuk yang ni Mantin. Yang ni saya lupa berapa harga dia. Harga dia berapa Lupa. 15. Okey, untuk yang ni 15,000 Sama. Color, dua color, grey dan black. Body blockboard laminate, glossy Glossy geng. Okey, sekarang kita tengah naik barang geng. Ni barang 10K geng. Milamin. Untuk yang ni milamin. Yang ni body berat sikit Okey, body milamin. Boleh? Body. Okey. So yang ni side kajang. Okey. Pintu. Okey. Mat. Body letak macam ni. Sekejap. Okey. Ni. Lagi ada dua body. Pintu. EP masuk tepi. Pintu dengan EP. Ni body Boleh?
Okey, untuk yang ni handle 45 handle dia. Handle serong supaya boleh masuk tangan, senang buka. Untuk yang ni melamina color white. Untuk yang ni chef EP nak masuk tepi je. Sekejap, masuk EP dulu. Okey. Ni kita guna lalamuh je. Ngam. Pintu semua tak macam ni. Okey. Mak yang ni. Atas. Pintu tu. Ni letak atas sini. Ambil panjang tu. Dah boleh lah. Ni kaki dia. Aduh. Ni bagi naik elak. Okey dah. Yang ni masuk. Macam ni. Satu lagi. Dua lagi. Okey, naik ni. Lebih. Okey, ni side. Barang pasang lah. Barang pasang. Barang potong. Hammer drill. Apa? Lepas. Siapa ketut ni? Siapa ketut? Berak ah? Yusof berak? Tak. Barang berat. Berak so. Okey. Ni barang lebih. Okey. Ambil yang ni, tangga yang ni. Okey bang. Luncur.
Boleh. Dari mana bang? Dari mana? Oh. Mana? Oh. Oh itu dah datang kan? Dah. Dah 3 kali Kau tak angkat tu, terus direct. Macam mana? Jadi kau tak angkat. Oh kau tak angkat? Senang tak jumpa? Senang. Tak pergi sana lah? Tak. Tak. Okay, location tempat lah. Tempat. Okay geng, this is Gudang Boss RK geng. So yang mana belum follow, follow dulu geng. So boleh follow RK Cabinet Design Ideas, Boss RK, Rasam Khalid geng. Okay, masuk page, follow sekarang. Jumpa dekat luar, tegur-tegur je geng. RM50 geng kita bagi geng. Jumpa dekat mana pun, tegur je. Boss RK boleh, Rasam Khalid pun boleh geng. Okay, kita nak hantar barang, nak kasih settle. Masa 2 hari geng. Set RM10,000. Okay. Untuk yang ni, set. Yang ni wardrobe. 3 set Putrajaya. Belakang ada 2 set. Ni 1 set. Dia 3 set. Okay. Untuk yang ni, kitchen cabinet. Body block board. Area mana? Kak Ina, Mantin. Yang ni Mantin. Okay. Untuk yang ni, side. Kajang. Abang apa ni? Nakiu. Yang ni set RM12,000. RM12,000. Ni pintu mana? Oh, pintu side ni. Okay, untuk yang wardrobe ni side Milamin, yang ni block box geng. Okay. So, kita luncur pergi side dulu geng. Okay. Apa-apa geng? Janji follow geng.